Assalamualaikum dan salam sejahtera tuan-tuan. Kali ini saya akan bawa tuan-tuan ke Gunung Agung Bali. Okey, Gunung Agung Bali ni adalah sebuah gunung yang paling tinggi sekali dekat Bali. Terletak di Kecamatan Rendang, Kabupaten Karangasem, Bali, Indonesia. Okey. Dia dikenali sebagai gunung suci lah bagi masyarakat Hindu Bali. Mereka percaya tempat ni tempat bersemayam para dewa lah. Okey, dia sebuah gunung berapi aktif dan untuk hiking naik ke gunung ni lebih kurang 4 jam. Okay, let's fly. Oof, come on. Keadaan cuaca tak berapa cantik. Kita tak nampak. Come on. Kalau ikut GPS di sebelah kiri dia betul-betul di depan kita, tapi keadaan berawan. Okey, kita kena naik sikit. Sekarang 7,200. Saya rasa kemungkinan dia boleh mencecah 12,000 kaki. Kemungkinan. Kalau tengok daripada depan dia lebih tinggi daripada heli ni sekarang. Kita akan landing dulu. Bali Center Westland, Juliet, Echo, Romeo, Uniform, November Golf is type 16 miles east of Whiskey Alpha, tree 900, 8,800 feet request. Sekarang sudah 9,000 kaki. Okey. Keadaan berawan bahaya untuk VFR, Visual Flight Rules. Sebab kita tak nampak apa ada dalam awan. 7 Westland Juliet, Echo Romeo, Uniform November Golf. Okay. Ribu kaki sekarang. Oh, berawan. Hati-hati, visibility very low. Alright. Okay, kita sudah hampir ke puncak. Come on. Puncak Bali, puncak Gunung Agung. Okay, kita akan landing di hujung lah. Right, slow down, slow down. Oh, come on. Saya rasa ini adalah track warna putih ni. Pendapat saya lah. Okay, sebentar lagi kita akan landing. Slow down, slow down. Oh.
Kita memang bernasib baik, tetapi kita akan landing di tepi. Hop. Baik, come on. Oh. Oh. Ah. Oh. I don't know why. Oh, ini dia punya dalam dia. Oh. Raleigh Center Westland Juliet Echo Romeo Uniform November Golf is type 14 miles east of Whiskey Alpha. Tree 90 Kita landing di bawah. 600 feet. Request flight following. Squawk 064 Tree Westland Juliet Echo Romeo Uniform November Golf. Oh. Oh. Tak boleh. Sikit ni. Okay. Oh, dia melorot. Bahaya ni tuan-tuan. Kita kalau tak betul-betul, kita akan jatuh ke lereng. Oh, tak boleh. Tukar kedudukan. Kedudukan di sini. Sikit lagi. Go. Now. Oh, tak boleh. Sikit lagi. Hop. Brakes. Tak boleh tuan-tuan. Dia melorot di sini. Okey, saya dah tahu kat mana. Awas sana tu. Mungkin lebih selesa. Tapi jangan kena pokok. Kena pokok, bye-bye. Kat batu tu lebih flat. Stop. Okay, good. Okay, tuan-tuan, kita shut down dekat dalam ni. Kita dah tiba. And we can start off. Ignition off. Close. Battery off. Zero. Okay, that's good. Oh, apa lagi yang saya lupa buat?
Okay, shift C. Good. Okay. Alright. Oh, ini di bahagian luar dia. Dia punya hujung dia di sini. I mean, kawah dia dekat sini. Oh, kawah tak nampak. Kawah ke ni? Kan? Mana satu kawah? Oh, saya dah tahu kawah di sana sebenarnya. Alright, tapi jauh sangat lah nak pergi. Okay, tuan-tuan. Kita dah berada di puncak Gunung Agong. Kita tunggu laporan daripada Encik Aziz lah. Kalau dia pernah panjat Gunung Agong. Kabarnya 4 jam saja untuk manjat Gunung Agong ni kalau daripada Google. Okay. Apa lagi? Pada terakhir dia meletup pada tahun 2018 dengan lahar dia radiusnya 2 km. Okay. Okay, sekian saja tuan-tuan. Puncak Gunung Agong. Kita akan mengembara di tempat lain selepas ni. Okay. Stay tune. Assalamualaikum. Salam sejahtera and bye-bye.